wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang dan terima kasih kerana terus bersama Berita Semasa Dagang TV, saluran informasi rasmi Kolej Vokasional Perdagangan Johor Bahru. Saya Aina Madia binti Muhammad Farid. Dan saya Nur Ain Syuhada binti Muhammad Hussein. Kami bawakan rangkuman berita serta perkembangan terkini warga dagang yang penuh dengan pencapaian pembangunan sasiah dan peluang pendidikan. Kita mulakan dengan berita membanggakan. Warga Kolej Vokasional Perdagangan merakamkan setinggi-tinggi tahniah kepada 3 orang pensyarah muda atas kejayaan cemerlang dalam program pembudayaan kajian tindakan peringkat daerah Johor Bahru. Dalam pertandingan tersebut, para peserta telah menghasilkan sebuah laporan kajian tindakan lengkap berserta pembentangan video yang mengetengahkan dapatan kajian dan amalan inovatif dalam pengajaran serta pembelajaran. Tahniah diucapkan kepada Puan Nurul Nasra binti Abdul Halim yang berjaya meraih pingat perak, manakala Puan Nur Fahana binti Fadli dan Ustaz Muhammad Aiman bin Sairi masing-masing menerima pingat gangsa. Penyertaan telah disempurnakan pada 15 Jun 2026, manakala keputusan rasmi diumumkan pada 9 Julai 2026. Program anjuran Pejabat Pendidikan Daerah Johor Bahru ini bertujuan membudayakan kajian tindakan dalam kalangan pendidik serta menggalakkan inovasi bagi meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran. Semoga kejayaan ini menjadi inspirasi kepada lebih ramai warga pendidik untuk terus menghasilkan pendidikan yang beri impak kepada dunia pendidikan. Seterusnya, pada 18 Julai 2026, pelajar Diploma Perakaunan 1 DBE telah melaksanakan program Menyemai Ilmu Nabur Bakti di Perpustakaan Perbadanan Awam Melaka. Program Khidmat Komuniti ini merupakan anjuran khusus MPU 2412 Khidmat Komuniti dengan kerjasama Perpustakaan AI Farabi dan Koperasi Kolej Vokasional Perdagangan Berhad. Antara objektif utama program ialah mewujudkan persekitaran perpustakaan yang bersih, kemas dan kondusif, memupuk semangat kerjasama, disiplin serta tanggungjawab sosial dalam kalangan pelajar, di samping mengukuhkan hubungan antara institusi pendidikan dan komuniti setempat. Program ini turut memberi peluang kepada pelajar tahun 1 Diploma Perakaunan untuk menghayati nilai kesukarelawan, membentuk kepribadian yang baik, meningkatkan kemahiran bekerja dalam berpasukan serta berinteraksi secara positif bersama masyarakat. Dalam usaha memperkasakan kesejahteraan warga kolej, Jabatan Pembangunan Profesionalisme telah menganjurkan program Work-Life Balance, kunci mengurus stres dan meningkatkan kesejahteraan pada 20 Julai 2026 di Dewan Dagang. Program ini melibatkan penyertaan pensyarah serta anggota kumpulan pelaksana atau AKP. Ceramah yang disampaikan menekankan kepentingan membudayakan 3 amalan utama iaitu responsif, appreciate dan apologize. Di samping membawa mesej bahawa how you do anything is how you do everything. Turut dijelaskan bahawa work-life harmony bukanlah bermaksud membahagikan masa secara sama rata antara kerja dan kehidupan. Sebaliknya, memastikan kerjaya, keluarga, kesihatan serta masa untuk diri sendiri bergerak secara harmoni mengikut keperluan semasa. Program diakhiri dengan penyampaian cenderamata dan sesi fotografi sebagai penghargaan kepada semua peserta yang hadir. Diharapkan program ini mampu meningkatkan motivasi, kesejahteraan mental dan produktiviti seluruh warga dagang. Dan sebelum kami mengakhiri siaran, berita baik buat semua pelajar tingkatan 3 tahun 2026, permohonan kemasukan ke tahun 1 Sijil Vokasional Malaysia SVM 2027 di Kolej Vokasional Perdagangan Johor Bahru kini dibuka bermula 10 Julai hingga 14 Ogos 2026. 4 program yang ditawarkan ialah perakaunan, pengurusan perniagaan, kesetiausahaan, pentadbiran dan teknologi sistem pengurusan pangkalan data dan aplikasi web. Permohonan boleh dibuat melalui laman web yang disediakan. Jangan lepaskan peluang untuk membina masa depan bersama kami. Jom masuk dagang! Sampai di sini sahaja Berita Semasa Dagang TV untuk kali ini. Sebelum kami mengundur diri, renungkan kata-kata ini. Masa ialah aset yang tidak boleh dipinjam dan tidak boleh diulang. Pelajar yang bijak bukanlah mereka yang sentiasa mempunyai masa, tetapi mereka yang tahu mengurus masa dengan penuh disiplin. Gunakan setiap minit untuk menimba ilmu, membina sahsia dan mengejar impian. Kerana kejayaan hari esok bermula dengan bagaimana kita menghargai masa pada hari ini. Saya Aina Madia binti Muhammad Farid. Dan saya Nur Ain Syuhada binti Muhammad Hussein. Terima kasih kerana bersama Berita Semasa Dagang TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dan salam dagang di hati.